Kami on the way nak pergi makan. Then kita orang ada taklimat daripada Miss ni, dia nak buat assignment guys. Say something. Okay. Hai, Assalamualaikum guys. Hari ni kami pergi field trip ke Tasik Chini Pahang. So perjalanannya pada mulanya kami bergerak daripada UMK pada pukul 6.30. 7.30. Disclaimer 7.30. Lepas tu setelah beberapa jam, so kami sampai ke destinasi pada pukul Pada pukul 4 petang sampai di PPTC. Ya. 4.50. Dan seterusnya kami naik ke dorm masing-masing dan berehat seketika, dan kami turun sekarang untuk makan, dan sebentar saja lagi kami akan ada briefing lah. Kami akan berkumpul dan ada briefing tentang perjalanan aktiviti yang akan berlangsung esok, iaitu briefing tentang kerja lapangan. PPTC iaitu Pusat Pendidikan Tasik Chini yang bekerjasama dengan UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan pengetahuan kita orang menginap di asrama diorang yang disediakan untuk satu malam sebanyak RM30 dan 2 malam RM60. Dan bilik sangat selesa, sejuk, katil seorang satu, tak payah berebut. Bilik air selesa. Kuatia, makan pun sedap. Dah. Terima kasih. Tak dibenarkan. Dalam malam. Tapi tak dibenarkan dua. Dia tak dibenarkan dua orang. Trip kali ni kesalnya Alia tak ada lah. Sebenarnya kita orang memis kekurangan seorang lah. Sebab dia ada masalah tertentu lah. So kena hormat lah keputusan. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. She hums a tune I've never heard in languages I can't speak. She writes down cities on a ridge and dreams she'll never keep. I sip my coffee, miss my cue, still anchored by my fear. But time rolls on like open road, and soon she won't be here. Oh.
Bantai. Bantai. Panas kan? Apa yang kau dapat ini? Apa yang dapat hari ni? Yang saya dapat ini, saya banyak bergaduh dengan geng dia. Dia ni banyak buat hal lah, banyak cari pasal. Kau nak gaduh dengan view aku pula. Yelah, dia selalu jadi batu api tau. Tengok tu. Tapi ingat kau. Cushion aku kan. Ni semua fitnah guys. Kenapa nak rakah kening? Perlu ni. Tanya Wafif lah, tanya Wafif. Wafif, apa yang belajar hari ni? Apa yang belajar hari ni? Yang mana satu? Semuanya. Hari ni. Apa yang belajar? Naik boat, apa pengalaman bercerita? Lekas-lekas betul, dengan khas betul yang kata Ali. Itu je. Ngacau je makan. Dia nak metah. Dekat sikit. Ni tunggu jeli datang. Tapi ni lah laut je tak jadi. Sebab kekurangan warna. So ini adalah lembangan legi. Jadi dia banyak proses yang perlu ditambah. Jadi aku kena colour di sini. Agaknya pada timur. Apa ni? Bukan komplain, Mbak. Lah, korang ni asyik bergaduh. Asal aku Tak lagi ke sama ni. Waves roll, dreams of before. Sand between my eager toes. Adventure calls where wind blows. Oh yeah, mountains rise grand and tall. Trees stand straight, green and all. Path went through the wild land. I start my quest hand in hand. Time unfolds as I roam free. New sights wait a mystery. Far from home, yet at ease. World's my stage, a wild spree. Travel tales of bright show new places. My heart Wah, also video tak betul kan? stories on this trip. Travel dreams, 1.5 jam. grand scenes in my domain. Nampak belak tak? Nampak belak tak? Dusk, I won't wait. This travel song, my soul's chain. Yeah, city lights all twinkling. Berjalan 1.5 jam ya. Ke pantai Besar. Kalau dia tak ada aku kerja dalam puasa dia ada kereta. Perasaan ke? Cap. Perasaan. Kita sama lah. Sama topik kita. Time unfolds as I roam free. New sights wait a mystery. World's my stage, a wild spree. Ada penyu. Yang penyu sana betul penyu. Nyari penyu. Afif, mana lah dia? Oh, nak ikut ni. So dia tepi jap.
Dah, aku nak cakap. Kita tengah kat pasal Bisara bang. Ni turun tali, ikut tali. Aduh, dek. Mana, dek? Hai, Assalamualaikum. So kami baru je sampai ke destinasi kedua kami iaitu Di pantai Berserah. Pantai Berserah. Berserah. So sekarang kami dekat bawah batu. Sebab kat sini je tempat yang sejuk. Dan panas sama aku. Tahan dah. Sampai kena shock apa. Tapi kami dah ambil video, jangan risau. Tinggal nak edit je. Now. Tengoklah suasana ni. Tak nak perhatikan. Penuh sampah. By the way, penuh sampah. Kat sini pun ada pencemaran air juga. Tapi air dia still warna biru. Laut. Oh, yelah laut lah. Warna Adalah. Ada pantai yang sampai ke sana warna ni. Tapi kau tengok ni, warna ni kan macam pudar berbandingan yang sana. Ya, itu laut. Oh, laut sini selatan ni. Ini pantai. Betul lah, sana dah laut sini selatan kan. Sebabnya kalau dalam tas tu dia kata kena zoom in mural penyu tu, lepas tu zoom out sampai nampak laut, lepas tu nampak laut sini selatan, keluasan laut sini selatan. So di sini laut dia, muara dia ialah outlet dia ialah laut sini selatan. Ke ni lah laut sini selatan lah kiranya. Ya. Ni mak gupas. Belum lagi naik. Kena uncik dia buat kekek. New sights wait a mystery. Far from home, yet at ease. On the stage, a wild spree. Travel tales, a bright show. Places the heart does go. Each step a story, so Kan nak tengok dia clean sikit kerja tu. Ya Allah, bagilah tak ada air. Tak baik doh kau. Kat ramai lagi duduk kat dalam. Dia jalan ikut tak mati tau. Baik. Jangan balik lama-lama. Oh nak balik cepat sikit. Balik dah dekat pukul 2. Ya, tahu. Feedback. Masa kan? Mana tahu mana? Mana tahu kita je. Maning tahu mana? Tahu kita. Pakam. Pakam. Dia ni suka balik SC. Terpergi nak?